Hati-hati dengan ubat cuci mata atau eye mo. Kepada yang tag aku dalam video Kak Anis tadi, boleh tahan ramai jugalah. Baik, terima kasih. Korang jangan salah faham apa yang Kak Anis cakap. Dia tak kata eye mo bahaya. Tak kisahlah apa-apa brand sekalipun, asalkan dia ubat titik mata. Lagipun eye drop yang jual dekat over the counter tu, even hang beli online sekalipun, tu semua bukan ubat. Hang mana boleh beli eye drop yang ada ubat, ada antibiotik, ada steroid. Mana boleh beli over the counter? Masuk Nicole eye drop pun hang kena prescription daripada doktor. Sebab dalam ni ada chloramphenicol, adalah antibiotics. Mata merah, ada tarik mata, yellowish discharge, mata sakit, pedih. Tu perlukan eye drop yang ada antibiotik dengan steroid. Kalau macam eye mo setakat moist, try tengok dalam tu ingredient ada apa. Confirm tak ada ubat, tak ada steroid. Aku dah check dah. Ada benzalkonium, lepas tu boric acid, sodium borate. Mana bila hang check satu-satu ingredient ni, macam contoh macam benzalkonium chloride. Untuk apa? Untuk kelembapan mata. Surface mata ni. Mata hang Allah Ta'ala jadikan sentiasa lembab. Kalau kering jadi ulcer, corneal ulcer. Itu punca buta. Antaranya lah punca. Contoh eye drop yang kita panggil sebagai artificial tear. Orang panggil apa? Ayak mata tiruan. Contoh dia ada hydroxypropyl methyl cellulose. Hak ni lubricant, kekalkan kelembapan juga. Sodium borate, boric acid, semua preservatif untuk stabilkan eye drop supaya tidak menyebabkan apa-apa side effect pada mata. Sebab dia just artificial tear. Dia bukan eye drop yang ada steroid, ada antibiotics. Tak ada. Kalau hang pakai artificial tear secara hemah, mustahil menyebabkan hang buta tanpa sebab. Kalau hang dengar balik elok-elok apa yang Kak Anis ni bagi tahu, contoh 2-3 tahun macam tu, dan tiba-tiba mata dia tercucuk di kuku adik dia. Dan maknya terus tuangkan ataupun titiskan eye mo kepada mata yang luka tu lah. Hang dengar tak apa Kak ni cakap? Tercucuk kuku pada mata. Ini apa soalan yang aku nak tanya? Kuku tu sedalam mana? Teruk macam mana mata dia tercucuk kuku? Persoalan dia. Sebab mata hang ni, bahagian depan ni, kalau tengok anatomi mata, kornea, sklera, iris, pupil, belakang ni retina, bahagian depan mata ni saja. Kalau berlaku apa-apa injury yang rosakkan bahagian depan mata ni, dah boleh menyebabkan hang buta. Tu pun kalau hang lambat jumpa doktor. Ni kornea ni, lapisan mata yang luxina ni, kalau jadi ulcer di kering pun, kalau hang lambat jumpa doktor mata, boleh menyebabkan hang blindness juga. Saraf optik ni, kalau rosak, ni retina, kalau terkoyak pun boleh menyebabkan hang buta. Ni kantong hang jadi putih. Orang panggil apa? Mata belah kiri hang nampak tak? Kanan normal hitam, kiri putih tengah-tengah. Ni katarak, kantong dia dah kelabu. Boleh juga punca kepada hang buta. Kecil manis, darah tinggi, pakai steroid yang ubat steroid untuk long term tanpa doktor. Hang tak suka pakai sunglasses. Sinaran UV boleh menyebabkan dapat katarak. Penting. Spek. So apa yang aku nak terang kat sini, banyak gila punca kepada hang boleh buta. Even mata hang sihat sekalipun, tapi kalau contoh ada sel otak yang kontrol mata, dia mati. Contoh bahagian otak belakang ni kita panggil occipital lobe. Kawasan sini mati kena stroke. Mata hang pun boleh jadi buta walaupun mata hang sihat. Sebab yang ni yang kawal penglihatan. Ataupun ada pendarahan dalam otak berkawasan thalamus tak salah aku. Bahagian dalaman otak macam lateral geniculate nuclear cells itu kalau mati, hang pun boleh buta. So dekat sini banyak punca buta yang aku nak explain. Tetapi berdasarkan Kak Anis, mungkin buta tu disebabkan oleh injury, bukan disebabkan oleh eye mo ke artificial tear. Artificial tear tak ada apa dalam tu, tak ada ubat. No, tak ada apa pun. Dia cuma ayak kosong dengan bahan kimia yang untuk lembabkan mata, itu saja. Lainlah kalau hang pakai eye drop yang ada steroid tanpa doktor, hang titik. Steroid tu boleh rosakkan hang punya mata ni. Terutamanya hang punya lens yang boleh menyebabkan hang dapat cataract macam aku sebut tadi. Cataract ni. Yang ni kalau hang guna steroid untuk long term, baru ada kesan. So perbetulkan pemahaman korang dulu. Kak Anis tak salah. Yang salahnya komen netizen tu yang sabu tembok cakap, oh eye mo salah, oh ubat ni salah. No, korang yang tak faham basic sebenarnya. Okey, ingat, mata kalau injury berdarah, jangan letak apa-apa, terus pergi klinik hospital. Ataupun ada sedikit knowledge pasal pendarahan, letak benda yang bersih dekat mata, terus pergi jumpa doktor. Yang tu paling